Orang dulu tidur mengiring atas lantai, kita mengiring atas tilam. Kata ni ikut sunnah. Sunnah bukan atas tilam. Benda ni kebanyakan tak buat ataupun tak bagi. Macam awal-awal macam sesi rawatan lah. First, dalam rawatan yang paling penting dalam seorang tukang urut ataupun fisioterapi ataupun pengamal perubatan yang lain, first sekali adalah diagnose. Diagnose ya? Yes. Lepas diagnose, kita akan kosak dia. Sama ada nak teruskan rawatan ataupun nak bagi tempat lain. Second, kita bagi treatment ataupun kita bagi urutan. Lepas treatment urutan, kita akan bagi konsult lagi. Sama ada perlu dia teruskan ataupun perlu dia buat benda lain. Sebab 4 benda ni yang paling penting dalam basic. Sebab tu ada tempat dia hanya untuk diagnose dia ada charge. Ada tempat untuk consultant dia charge. Untuk treatment dia charge. So ada 3 kali charge. Tapi dengan saya selalunya saya ambil dalam satu benda tu adalah sekali rawatan saja. Sebab kita faham ekonomi Malaysia, satu lagi berapa ramai yang mampu. Sebab nak diagnose saja dah kena bayar. Nak consult saja dah kena bayar. Ada nak buat treatment lagi kena bayar. So kat situ sebagai seorang manusia, kalau kita tak ada sifat insan ni, macam mana kita nak buat? Sebab humanity tak boleh dibeli. Betul. Dia hanya diri sendiri yang wujudkan benda tu. Sebab abang, saya tanya abang lah. Kalau abang cek, kalau kita nampak lah orang tua jalan bertongkat, kesian tak? Betul lah, kita akan kesian kan? Tak boleh nak duduk, tak boleh nak sujud. Saya kalau macam orang jumpa saya kat luar, kalau saya nampak orang tu pakai tongkat, saya dah panggil. Bang, tengok lagi. Kat situ juga saya buat. Sebab tu saya banyak kadang saya kat pasar seni, kita tak nampak. Bila timbul kesian kena buat. Itu sebab tok guru saya pun macam tu. Bila kesian kena buat. Tapi itu satu benda yang bagus lah. Kan? Itu adalah humanity lah itu. Ya, betul. Sekejap, kita berbalik kepada saya nak tanya yang pasal frozen shoulder tu. Yang frozen shoulder tu yang kata tadi, yang salah orang kata apa tidur ke apa tu kan. Yang kata yang boleh angkat tapi dia setakat ni je. Sangkut tu. Itu apa? Itu biasa apa gejala dia tu? Maksudnya banyak duduk buat kerja ke? Salah orang kata apa? Tangan ke apa ke macam tu? Dia banyak faktor. Sama ada buat kerja berat ataupun salah tidur. Sebenarnya kan salah tidur lah, common. Salah tidur. Bila kita tidur, mengiring, kena faham. Orang dulu tidur mengiring atas lantai. Kita mengiring atas tilam. Kata ni ikut sunnah.